Kenapa bila pakai skincare ni ada yang kata kulit makin breakout and busam? Panik lah. Mungkin ini proses kan? Jom faham 3D proses kulit kita. Kakak nak tahu kan 3D proses kulit kita ni? Pertama, di top pembuangan toksin. Yalah kan, kulit kita ni bertahun-tahun dah terdedah kepada pencemaran bahan kimia dan juga toksin daripada skincare lama. Kakak bila mula guna Elara, terutama Hydra Cleanser dan Serum, kulit mula membuang toksin-toksin itu. Kadang-kadang mengeluarkan jerawat, ruam dan juga mengelupas. Itu normal ya. Kedua, decot, iaitu kulit kembali natural. Kakak nak tahu ke kenapa kulit kembali natural? Sebab selepas fasa detox tadi, kulit kita ni mula berehat dan kembali kepada keadaan asal. Di situlah berlakunya proses pori-pori terbuka, minyak seimbang dan kulit lebih bersedia untuk proses pemulihan. Ketiga, regeneration, iaitu kulit ganti sel baru. Inilah masa sel kulit baru mengambil alih. So kakak dengan konsisten yang guna Elara, kulit lebih sihat, cerah, yang penting bebas jerawat, jeragat dan kedutan di wajah kita. Wow. Tapi ingat proses ni mengambil masa 4 atau 6 bulan bergantung kepada individu ya. Yang penting sekali jangan stop separuh jalan ya. So kakak stay konsisten dengan Elara, okey? Jangan lupa your dream skin is coming.